pecah dah tu. Tengoklah. Bawa apa ni? Memang ada bau kangkung. Kutik asil. Cabut. Kutik asil. Bagilah. Saya tengah rakam ni. Abang saya rakam abang. Tak masuk. Tak payah lagi je. Gempas sikit. Ya, sama tadi. Masuk. Campur asil lah. Banyak asil. Dia tukang kunci sayang ni. Ha? Hari tu dah tuai dah. Ada dah bagi hari tu sekali. Ini tengah second wave. Tengah tunggu dia punya gelombang kedua. Itu pokok letup tu dia Tumbuh sendiri. ha. Oh, rezeki tu. Kan senang nak dapat. Oh, kata untuk makan yang hebat. Itulah masa bersih-bersihkan hari tu abang kata. Zaman nasi dulu tu hari-hari kita makan. Sama budak-budak dulu kan. Nak kampung aja. Nak kampung tumbuh. Hari-hari kita kan. Oh, ini tanam benjing orang. Kalau betul lagi senang nak betul. Itulah. Kalau tanam tahun ni tak cukup ni. Nak menanam. Bagi pun kan tak apa-apa elok dia. Ya, itulah tanah dia kan. Ya. Batu-batu banyak. Ambil. Ambil. Saya je tengok je. Memang niat nak bagi-bagi. Terima kasih. Memang niat nak pagi-pagi. Boleh lah tu sekali masak. Alhamdulillah selamat masak. Itu apa? Labu. Labu. Labu kuning. Labu kuning bang Ha? Labu. Jalan lah. Yang berjalan ni. Kuning. Oh, dia memang panjatkan ya? Dia buat panjatkan ke atas. Kalau dah buat ke bawah nanti kan tak ada tempat. Oh, iyalah. Sebab yang tu menjala dah tu. Nak manjatkan dia. Panjatkan kat rumah lah. Kalau tak panjatkan tu menjala tu nanti tu. Iyalah, naik kata. Kena alihkan kat sini. Tapi itu senang, pakai pasu senang. Ada banyak. Ini bukan apa belimbing? Gitu. Belimbing buluh. Oh, yang tu pun sama lah. Sama. Saja tanam 2 pokok. Nanti kalau dah besar tu tak tahulah tu sampai 2 pokok tu. Sebab belimbing ni kalau dah berbuah dia. Nanti potong lah. Banyak buah dia. Dia kalau lagi lambat tak ada siapa nak makan lah kan. Jika kalau ada tak nak makan, kalau tak ada itulah. nak. Dia rajin dengan tak rajin je juga tu nak buat tu. Okey. Nak mengolahnya tu. Tebak sambal hitam lah. Itulah. Kan, kalau rajin boleh jadi. Tapi cili tu cantik ya. Alhamdulillah lah. Cantik. Nak benih dia ke?
Ada. Orang flower. Flower tu tanam ringin saja. Ah. Ni sebenarnya dia sekali tanam hari tu ni. Tapi sebab dekat dalam ni, Ha. ni nanti jadikan dia balik ya. Pecahkan balik. Tak payah. Kalau nak pun tutup sikit dia. Biasanya tak payah dulu bagi dia rendang dulu kan. Oh, arwah kat tanam. Hmm. Ha. Tapi yang putih ni dia tak pedas sangat. Dia sedap buat ulam dia orang kata. Ha. Oh, waktu kecil tu. Itu orang tu banyak pokok hutan yang buang. Itulah lori duk lalu lalang berhenti. Berhenti ambil. Ambil. Rumah ni mana? Rumah sebelah tu. Rumah yang ada tu. Agak tu. Tak tahulah. Kita suruh anak kita tengok. Rambutan sedap tu kan, rambutan gading kan? Tu, ha. Ha, rambutan kuning tu. Kita tengok. Kilo RM6 lah. Sekali naik boleh lah naik. Kita kan nak banyak. Sekali makan kan. Jangan dia buat dekat banyak. Lagi satu kalau dimanggil sedap juga. Tapi ni rambutan ni cantik lah. Acik kat rumah tu pokok rambutan merah. Lepas tu di rani macam mana tadi gacor. Itulah. Oh, Baru kat mana? Acik duduk kat ni Sungai Buloh kat Kat mana? belakang store tu. belakang dia store. Dekat apa? Ni apa? Kat sekolah. Kat sekolah. MK ke apa? Ha? MK ke? MK lah. MK. Apa nama? Gabung Putra. Betul tu kat depan sekolah. Masuk pagar apa? Jalan raya sebelah sana sekolah. Masuk pagar sini rumah cik. Dia bawa pas flat pasal 4. Oh. Tapi okay. Acik bawa sekali. Kat ujung kan. Dia tahu lah. Dulu lama. Kat Bandar Baru pun lama. Dekat mana? Dekat Bubur dulu tu. Dekat Gubok. Oh, dekat flat ke apa? Dulu. Satu bujang. Oh, flat yang banyak tu ya? Ada 4 flat, 5 flat belakang tu. Banyak lah rasanya. Ada A, B, C. Saya tak tahu dia. Banyak kat situ. Ada kat situ. Itu rumah apa mainan dia. Acik ni rumah contoh. Oh, ya ke? Oh, Acik rumah contoh tak banyak. Oh, tahu. Ni situ. Kan? Tahu. Duduk Sungai Buloh. Masuk tahun 90 tahun 96 tu masuk. tu buat tambah-tambah je lah mana yang tak cukup tu. Cukup ke? Macam sikit je yang belahan dia tu. Tu je sikit je. Ikat siap-siap. Longgar sangat tu ikatnya tu. Patah plastik kecil. Kata jangan masukkan daun. Kalau masuk daun takut patah. Lama kecil lah.
Kita pergi hantar jiran-jiran ni belakang rumah. Lalu belakang rumah. Dim. Apa khabar? Ni, ambil tu. Rezeki. Tanang-tanang belakang. Oh, tolong belakang. Sekejap. Abang Aku gantung. gantung sini. Lagi saya buka cek kunci. Alright, dengan sama. Mantap. Ha? Pagi. Ni pagi ni tengah jual ni. Petang semalam. Dah. Semalam dekat kampung. Okey, macam ni? Ni apa? Kangkung. Kangkung ni. Belakang tu. Sana. Okey, Okey. terima kasih. Alright. Ayam tu tengah apa ni 10 ringgit 9 Sekor. sekor. Ada lagi? Ada lagi tu. Dia kata unlimited boleh beli berapa banyak pun. Ha ah. Alright.